Ada tak apa-apa konflik yang pernah berlaku antara puan dengan anak puan yang disebabkan oleh salah faham? Konflik disebabkan salah faham tu biasa berlaku dalam keluarga. Antaranya kadang tu kurang jelas arahan. Macam itulah. Puan boleh tak bagi contoh situasi bagaimanakah konflik itu berlaku? Konflik ni berlaku kalau anak saya ni kadang-kadang kita sampaikan sesuatu penjelasan tu tapi kadang-kadang berbeza pandangan lah. Pandangan dia dari sudut dia sebagai remaja, tapi bagi pandangan saya sebagai seorang ibu, saya fikir daripada sudut lain lah, sudut baik dan buruk sesuatu perkara lah. Puan rasa salah faham tu adakah disebabkan oleh komunikasi verbal ataupun non-verbal? Okey, ada kebanyakannya pada komunikasi lisan. Sebab yelah seorang ibu ni kadang-kadang dia bila bebel orang tak suka dengar. Kalau komunikasi yang bukan lisan tu, mestilah rasa tak puas hati dengan anak tu. Bila kita bagi arahannya tu dia tak buat. Pernah ataupun tidak konflik berlaku antara puan dengan anak-anak puan? Buat setakat ni Alhamdulillah tak ada apa. Bagi makcik kan, komunikasi ni makcik rasa susah tak makcik nak bergaul dengan anak makcik sendiri? Secara lisan ke ataupun bila makcik cakap something tu macam tiba-tiba jadi konflik padahal makcik tak berniat pun. Pernah jadi tak macam tu cik? Tak pernah sebab makcik ni dua lah, orang asli masuk Islam lah. Tak adalah apa konflik apa. Pernah tak macam berlaku salah faham? Maksudnya macam makcik cakap lain, anak makcik faham lain. Ada juga kadang-kadang tu. Suruh mandi dia tak nak, dia kata kejap mak. Itulah. Selalu kan kalau kat rumah makcik selalu cakap guna bahasa lisan ke atau makcik selalu buat gaya je bagi dia orang faham kalau dia orang tak dengar cakap macam tu? Kadang-kadang ada juga buat lawak tu, buat bahasa isyarat. Ada sebarang konflik yang berlaku antara makcik dengan anak-anak makcik? Pernah berlaku apa-apa masalah, konflik, salah faham? Biasalah kan, mesti ada punya kan. Terutama anak-anak yang baru meningkat remaja. Contohnya kalau macam biasalah budak-budak sekarang dia orang dengan telefon tu, handphone tu memang tak boleh dipisahkan kan. Kalau makcik ni tegur dia orang macam dah jangan main telefon tu. Macam tu dia dah anggap macam kita ni marah ataupun dia orang macam anggap kita ni tak suka. Padahal kita ni tak nak dia macam lalai dengan dia punya telefon kan. Macam tu lah. Selalunya kalau akcik cakap-cakap dengan anak akcik tu selalu akcik akan guna tak bahasa-bahasa badan? Contoh macam makcik arah dia buat basuh pinggan ke? Biasanya tu adalah macam buat muka marah kan, muka tak suka kan. Tapi kadang-kadang tu bukan niat kita tak suka, bukan niat kita nak marah, tapi kadang-kadang tu penat pun boleh jadi juga kan. Balik kerja dah penat, cik pula kerja nurse kan, balik tu dah letih kan. Bila anak ni bila kita cakap sekali dia tak dengar, cakap dua kali pun tak dengar, so kita ni macam tak bercakap pun diorang tahu macam kita marah lah. Itu salah satu buat kita konflik jugalah dengan dia kan.